akan berulang-ulang kali diseksa tuan-tuan. Sampai dia kata kepada Allah, ya Allah, lebih baik kau cabut nyawa aku ya Allah. Macam ni seksa dia, tak tahan aku ya Allah. Tapi dah tak ada peluang nak mati dah. Nak mati pun dah tak boleh mati. Malaikat maut dah mati. Macam mana nak mati? Tak boleh mati ya. Kat dunia susah, mati tinggal susah. Sakit, mati tinggal sakit. Kat dunia miskin, mati tinggal miskin. Kaya, mati tinggal. Ada orang kaya bawa tak barang dia dalam kubur? Bawa kereta, bawa rumah dia tak? Tak ada. Bukan kereta, rumah, hatta air setitik pun tak boleh bawa masuk dalam kubur tuan-tuan. Langsung tak boleh bawa masuk dalam kubur. Sedikit pun. Sebab tu Nabi SAW beritahu apa? Dunia ni ibarat sampah dan bangkai. Ini kita tak faham. Kerana dunia manusia sanggup fitnah memfitnah tuan-tuan. Kerana dunia manusia sanggup keji mengkeji. Kerana dunia manusia sanggup bunuh membunuh. Allah. Orang tak faham. Jadi ini dunia tuan-tuan dia. Kehidupan dunia ni tuan-tuan dia menentukan kehidupan akhirat kita. Sama ada kita dapat duduk yang tempat yang paling sejuk, atau Allah SWT campak kita dalam tempat yang paling panas. Nauzubillah.